Aku jadi lembek tau. Bukan tak kisahlah dia jalan ke, roti serikut ke. Ikut kreativiti. Kreativiti kau teguh. Kami punya roti serikut. Hi guys, Fardi here. Video playlist yang kedua saya Farida. Sekarang hari nak buat konten apa? Lama kan Farida punya episode tak post konten kan? Okay, so hari ni kita nak buat konten. Kita nak challenge partner tersebut. Adakah dia orang dapat menghasilkan roti jala? Aduh. Okay, so semalam pun saya dah masak dah banyak dah. Tapi saya masak ni khas untuk satu ataupun dua partner je, tak lebih pun, sebab memang saya nak fokus macam tu sahaja, nak fokus, tak naklah ke semua, nanti banyak sangat kan susah pula. So kita buat untuk dua partner sahaja. So korang abang makan masa, jom tengok resepi daripada Farida dulu. Tak adalah resepi, cara-cara Farida masak lah. Okay, let's go. So korang pun dah tengok dah taklah resepi kan, beberapa sikit video-video putih-putih pada masak. So tanpa memakan masa, jom korang teman dulu saya set up sebelum kita nak menjemput partner tersebut. Let's go. Kita ada portable gas. Oi. Ada. Tak ada, aku nak challenge je. Ada. Roti jala sebab pada bulan plastik, sebab pada takut nanti susah lah nak tuang dalam, kalau bulan bekas nanti dia susah. So kita tebuk je sini, tuang je dalam acuan dia kan. Wet cooking for today. Nah nanti nak ke? Alamak, kena masukkan asri. Boleh ke? pasangan Siti Mimi dan juga Asri. Buat apa ni? Buat apa ni? Saya nak fight buat ni roti jala, tengok siapa yang jadi. Tapi ada first try je, tak boleh try dua kali. First try lah orang. Maksudnya satu dulu ni je ke? Tak, maksudnya kau nak baru buat kan? Salah orang nak ajak fight. Aku dulu. Tolong mak aku. Biar dia bagi ruang dia cakap besar. Lagi. Tak ada kecil. Okay, so hampa dah first try, jangan tak boleh try dua kali. Okay. Sekarang nak try dua kali boleh, tapi bukan hampa yang try, partner yang try. Macam-macam lah Henny. Boleh, Henny tu multitasking. Saya nak kata lupa nak cakap, partner saya kena nari. Sini dah terpecah lagi. Okay, so rasanya kalau korang nak start ni, nak panggil partner modus apa? Tapi ada ke dia orang? Saya dah bawa jejak kebuncit saya. Jejak kebuncit lah. Jangan buli lagi. Aku kalian buat ini. Dah tak main tengok kabel, betul ke? Kita mau minta Asri. Ini nak play apa ni? Play buat roti jala. Alah, simple. Mana aku? Kalau aku nak percaya kau macam tu. Siti Mukmin. Confident. Saya tak mau buat ni, siapa nak Masak-masak. Asal masak sapi yang dia. Masak keji pun dia. Asal siapa nak lawan? Okey, kalau asal. Okey, Pak. So. Jatuh dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan jangan pernah kau lepaskan, karena miliki kuasa tahu apa arti dari kesetiaan.
Apa ni? Kanan dulu. Oh, macam mana ni? Kalau macam ni dulu. Tapi tadi. Senang je dah. Boleh mula ni. Jadi kita mula. Ini serius lah asal. Hati tu. Betul. Oh ya, tak payah. Tu jadi lembek tau. Bukan ni. Asri, come on. Wey! Come on, Asri. Coklat. Balikkan ke? Tak payah. Tak payah. Cara nak gulung dia. Cara gulung kita bagi Harry buat. Gulung ni. Oh, lambat dia. Jangan kasih. Come on, Asri, sikit lagi. Confident. Dulu aku peniaga jual ni tau, roti jalan. Oh my god. Wow. Sendiri makan. Macam tadi kita tengok orang antara Siti Mukmin dan juga Asri siapa yang lagi berupa lah dia orang punya. Cantik dah. Roti jala dia panjang. Kamu suka yang banyak. Suka yang banyak. Okey korang, so Asri dah settle. Sampai kita ikut dah dekor. Perkenalkan, I'm presenting my roti jala with Harry to you guys. Kita nak tengok seterusnya iaitu Siti Mukmin. I'm ready now. Tengok sikit roti jala. Okay, mari kita tengok Siti Mukmin. Ya, biasa aja. Ini biasa-biasa saja ni. Pastikan kuali jangan disentuh, Cak. Nanti nampak dah. Nanti jadi tangan kau ni sentuh. Dapat. Jadi roti jala Boleh tak. kali kau bagi. Kalau kita makan dulu. Makan sekali dulu. Kau nak makan dulu. Boleh makan sekali lah. Makan sekali, okey. Aiman kau nak jadi macam ni ke? Biar aku yang jadi macam ni. Biar perempuan tu. Aku nak tengok nanti. Cepatlah Aiman. Ya, aku ni nak buat tak? Jangan bagi salah. Betul lah. Kau jangan juga ya. Ya. Kau tu nak kahwin cepat sikit. Nak kahwin? Apa yang akan gaduh? Apa ni? Jangan. Siti Mukmin tapi cepat gaduh.
Wih, Selesai. Dia lagi. macam mana ni asli? Wih, macam mana ni asli? Macam masak ni je. Okay. Yeah, macam tu lah. Ini baru betul. Nempeng ke, canai ke, berjaya. Ini berjaya. Mana dia putus-putus macam ni? Ini kena ada lubang-lubang. Kalau nama dia jaya. Kalau tak ada remote. Ini kalau mana. Dia ikut kreativiti. Bukan ikut apa semua, dia ikut kreativiti. Tak kisahlah dia jalan ke, roti seriput ke. Ikut kreativiti. Kreativiti kau teguh. Kami punya roti seriput. Kita dah mana buat apa? Biar penting convenient dekat memor. Roti dah habis satu roti selimut. Ada pinggan dia tau. Dengan dia je. Paling tua je kalau pinggan. Dia pakai Bakar. ini kalau Yang kabut betul. kan masuk ni kan lepas. Padahal betul-betul. Nama berdala. Mana ada orang buat ni? Dia datang terima. Selimut tadi. Baik kau buat. Baik buat roti tisu tinggi tu. Asal? Cepat. Dia hilang dia. Hiasan kita macam mana? Besar sangat ni. Nak pakai. Tak pakai nak table tu mengaku je. Weh, dia nak aku dia besar tak kat ni. Tak kat ni. Dia kata kat aku. Langskan tu langskan. Sarung tangan. Dia Aisyah gulung. Kita gulung guna tangan. Ini emak-emak punya. Ingat? Belum lagi. Aiman kau tak payah buat apa-apa. Belum lagi. Kau macam nak bangsa ni. Aku ada dia. Kau tengok. Tak payahlah. Musik. Aku teringat kau tengok dua ni. Itu pada pasir. Waktu tu tak ada. Sabarlah. Belum lagi. Belajar nanti. Sabar. Dari segi kerjasama dah tak ada. Sabar. Nanti kita putus ni. Bagi dia dulu. Masakan cantik tapi tak ada kerjasama buat apa? Orang nak tengok chemistry. Jangan rasa bodoh kita tahu dua. Memang nanti tengok Israel lah. Okey, sudah. Okey. Bagi kecil-kecil lah kau ni. Oh, pemotong pakai kuku panjang. Ni, Pakai dua tangan. Pakai tangan kiri. Tangan kiri. Tangan cebok. cebok untuk dia bukan buat kau. Cebok. Jangan makan. Oh, dah mau makan. Tengok cara boleh guna weh. Jangan kan. Kita jalan. Itu tak api lah. Yang panas lebarkan korang ni. Tolong ambil panas ni, Man. Ni pandai je Siti Mumin malu. Sarung tangan belah kanan, yang belah kiri tangan cebok tak pakai sarung tangan. Okey lah, kau guna tangan kanan aku. Panas. Ini jadi roti apa ni? Sekejap. Buka balik. Buka balik. Buka balik. Ya, bukan betul dulu. Macam mana? Sini lah aku tolong juga. Okey, ni kau tarik. Weh, lembek dah hotel lah. Lembek okey lagi. Ada Elio tadi yang nampak. Shake your body, don't stop, don't miss it. All you ladies pop up, just like this. Shake your body, don't stop, don't miss it. Just do it. Kebersihan tak ada. Kerjasama tak ada. Sakit kita ni. Tolong ni. Masa dalam kat Ida. Sekejap. Muntah sini. Masa pun dah tamat tadi lagi. Sekejap. Saya main handle. So sekarang ni Siti Mumin yang handle. Asli berwujud Itu apa? Avocado Aku berat. Dalam kepala dia sarung tangan. Tak ada seni langsung. Cabut. Sudah dah potong. Cabut. Dua-dua. Dia tak akan dia. Pegang. Okey. Biasa je Pegang. Ni langsung ni. Tak ada seni.
jatuh. Apa ayam sentul tak menyeramkan orang ni? Daripada coklat. Mana dulu? Ini kau pelik dengan tabur ni tau. Gaduh-gaduh ni dalam tabur ni. Ini. Kita suruh netizen lah undi siapa lagi lawa. Ambil ni. Macam-macam kau tahu lah siapa yang lagi cantik. Siapa yang lagi roti jalan. Roti selimut tu itu kita orang punya tema. Kreativiti. Oh. Itu lah orang cakap fikir luar kotak. Ini basic benda. Dia kalau kenapa benda buat apa yang disuruh bukannya. Sekarang soalan hebat tau. Kemahiran berfikir arah tinggi. Bukannya nak objektif saja. Orang tak ikut. Orang tak ikut soalan. Entah. Aiman dah comot. Okey. Okay. Aiman terpaling lihat ini. Wow, macam apa mainnya? Kita tak jadi je. Tak cukup. Handphone ni. Apa yang dah cuba ni? Ni betul. Ni untuk asli dah. Asli kan pasangan sejauh. Kau salah, patut kau betul bukan kau bujur tu. Bujur sini, bujur sana. Jangan aku. Jangan aku. Silap. Hari 3 kilo kata. Kenapa kau letak tengah lagi? Pada mana? Kau buat lembek ni. Nanti dari sini. Sedap. Buat bau. Okey. Bunga lawak. Tak cukup tengok biar lah. Ya Paul. You bersih dessert. Ni versi dessert Nice. Main coklat. Sama Charlotte tu. Nanti gulung ke dalam dia jadi cair. Bagi dia. Biasalah kita jadi macam ni. Ali. Rasa syurga. Unian. Aku rasa kita terbawa balik Unian. Kita tak balik dah demam. Dia cakap. Itu bukannya white chocolate. Apa kita? Apa demam? Paling banyak jadi kau dia. Dah. Balik. Yang sudah ni. Tengah pula masak ni. Tapi dia masak. Dah macam air latin. Ini untuk balik tu. Panas tak? Bila? Ada orang ni tu kan ada benda tu. Ada sendok nak buka. Wah, dia jadi krim. Jadi sabar, jangan kita masak lagi tadi. Dah masak dah. Baik dia beli krim ni. Okey. Kita sini. Satu. Sama salah main. Dah masak. Belum. Kau ni. Dah lah tu. Kau nak amuk ke mana? Tak tengah tak masak lagi. Jangan lagi. Ini bukan krim. Oh, sedangnya ada susu pekat. Dia macam Siapa ada susu? Aiman ada susu bodohnya. Aisyah ni. Aku masak mungkin kau nanti. Kenapa kau nak masak dengan aku? Dia dah cair tu coklat tu. Dah. Dah ilah ilmu. Hai, habis bosak kau ni. Yang ini. Pinggan. Tak ada pinggan dah. Apa? Pinggan banyak-banyak tadi. Macam kacau je rumah. Jom kita asin. Tengok asin. Ada masalah tu. Makan aja lah. So sampai situ je konten kita kali ni. Kada. Makan jam sama dengan roti bagi 2 dah 3. Jadi, kita dah habis kan? Confident. Korang layan je lah konten ni Aisyah pada hari ini. Masak-masak Asri with Siti Min. Kecam. Hari ni buat konten apa? Pergi tau. Kata habis saya Hari ni aku nak pergi M. Okey, kalau rasa saya pun dah kembali daripada konten anda. Minta maaf lah. Aku sampai dapat tak nak berbual apa tu. Saya kena tengok keputusan yang mana yang paling cantik. Yeay. Wish. Yang nampak profesional sikit. Ni macam bocil-bocil. Tapi Walaupun yang buat ni tu.
kalau yang ni tak cukup perut nak makan 2 orang. Yang ni macam cukup sebab dia dengan porsi Kadang banyak. menilai daripada kecantikan tadi kadang. Kalau presentation pun dah kerja sama tak ada. Tak kenyang perut. Apa? Selalu yang makanan yang sedikit lagi mahal daripada Betul, makanan lagi yang banyak. bermakna kadang. Aisyah dengan Tapi yang ni dapat eksklusif. Ya! Sangat premium. Betul, betul, Dengan betul. dekor, ada bunga lawang. Mana ada bunga lawang jadi dekor? Ni ada bunga lawang. Ini ada kayu manis letak tahu tu. Ada bunga lawang juga tu. Tapi tapi kalau dia punya roti jala bukan gulung macam ni. Ya, roti jala gulung macam ni. Kan kreativiti. Kreativiti. Tak tinggal sebelah ni. Kami bukan buat roti jala. Korang rasa. Kita buat roti selimut. Nah, ni Ada roti sebelum marut ni waktu tak ada. tak apa. Korang silakan rasa. Ada sudu. Alamak. Tak ada kalau kena makan kena tutup kamera sebab Aisyah nak suap. Alamak. Kita dah tukar genre ni. Jangan ganti saya ni. Sorry guys. I main ganti hari ni. Diorang ni macam ada potential untuk semua. Rasa. Besti suap. Besti. Saya harap korang semua enjoy tengok dengan Asri dan juga Siti ni. Okey, kita buat tagline Asri dulu. Satu. Jaga memo. Okey, Siti mau pula. Outro. 1, 2, 3. Sini. Nama dia Gatok Mida dah. Sekarang thank you so much sebab join konten kita. Thank you. Sebab Siti bagi energy dalam konten kita. Yes. Semoga semua orang nampak korang punya energy, semua orang nampak, semua orang subscribe, semua orang tengok korang. Aisyah Rudi. Asla. Siti Mumin. AI Irfan. Harry Asri. Okey, korang saya itu jalan konten kita berikan dikit kepada saya. Kadang. Asla Syahira. Okey, korang terus kata. Asla Syahira. Aslah aja korang. Selamat. Aku terima nikahnya Asla Ain Syahira.